Petikan 1. Program Ambang Kemerdekaan. Dengarkan teks ucapan program Ambang Kemerdekaan dan jawab soalan-soalan berikut berdasarkan audio yang diperdengarkan. Anda diberi masa 30 saat untuk membaca soalan. Teks ucapan program Ambang Kemerdekaan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersyukur kehadrat Tuhan kerana kita dapat berkumpul pada pagi ini bersempena dengan program Ambang Kemerdekaan. Hadirin sekalian, sebagai sebuah negara yang merdeka dan bebas daripada penjajahan kuasa barat, maka kerajaan telah berusaha untuk melahirkan semangat patriotisme dan semangat perpaduan dalam diri rakyat Malaysia. Misalnya, kerajaan telah memperkukuh sikap toleransi dan memupuk semangat kemasyarakatan dalam kalangan rakyat yang berbilang kaum. Tujuan inisiatif ini dilaksanakan untuk memastikan rakyat dapat hidup dalam keadaan yang aman dan damai. Langkah-langkah untuk memupuk semangat perpaduan dalam kalangan rakyat pelbagai kaum adalah dengan menghormati setiap adat, kepercayaan, agama dan budaya kaum lain. Hal ini dikatakan demikian kerana rakyat yang hidup dalam negara berbilang kaum mempunyai hak untuk mengamalkan budaya dan agama masing-masing. Misalnya, masyarakat Melayu perlu menghormati upacara tarian naga yang sering dilakukan oleh kaum Cina pada perayaan Tahun Baharu Cina. Sikap menghormati ini dapat mengelakkan berlakunya perselisihan faham antara rakyat yang dapat mengakibatkan perpecahan kaum di Malaysia. Hadirin sekalian, kita hendaklah belajar dan bertutur dalam pelbagai bahasa meskipun negara kita menggalakkan semua rakyatnya menggunakan bahasa Melayu dalam kehidupan seharian. Hal ini dapat dilihat melalui tindakan kerajaan yang menubuhkan sekolah jenis kebangsaan Cina dan sekolah jenis kebangsaan Tamil selain sekolah kebangsaan. Selain itu, stesen komunikasi juga disarankan agar menyebarkan maklumat berkaitan dengan bahasa-bahasa yang digunakan di Malaysia kepada orang ramai. Situasi ini jelas menunjukkan bahawa rakyat yang menetap di Malaysia mempunyai hak untuk menggunakan pelbagai jenis bahasa dalam kehidupan seharian. Saya berharap agar program ini dapat memupuk semangat perpaduan, hormat menghormati dan patriotisme dalam kalangan rakyat Malaysia. Terima kasih. Audio akan dimainkan sekali lagi. Teks ucapan program Ambang Kemerdekaan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersyukur kehadrat Tuhan kerana kita dapat berkumpul pada pagi ini bersempena dengan program Ambang Kemerdekaan. Hadirin sekalian, sebagai sebuah negara yang merdeka dan bebas daripada penjajahan kuasa barat, maka kerajaan telah berusaha untuk melahirkan semangat patriotisme dan semangat perpaduan dalam diri rakyat Malaysia. Misalnya, kerajaan telah memperkukuh sikap toleransi dan memupuk semangat kemasyarakatan dalam kalangan rakyat yang berbilang kaum. Tujuan inisiatif ini dilaksanakan untuk memastikan rakyat dapat hidup dalam keadaan yang aman dan damai. Langkah-langkah untuk memupuk semangat perpaduan dalam kalangan rakyat pelbagai kaum adalah dengan menghormati setiap adat, kepercayaan, agama dan budaya kaum lain.
Hal ini dikatakan demikian kerana rakyat yang hidup dalam negara berbilang kaum mempunyai hak untuk mengamalkan budaya dan agama masing-masing. Misalnya, masyarakat Melayu perlu menghormati upacara tarian naga yang sering dilakukan oleh kaum Cina pada perayaan Tahun Baharu Cina. Sikap menghormati ini dapat mengelakkan berlakunya perselisihan faham antara rakyat yang dapat mengakibatkan perpecahan kaum di Malaysia. Hadirin sekalian, kita hendaklah belajar dan bertutur dalam pelbagai bahasa meskipun negara kita menggalakkan semua rakyatnya menggunakan bahasa Melayu dalam kehidupan seharian. Hal ini dapat dilihat melalui tindakan kerajaan yang menubuhkan sekolah jenis kebangsaan Cina dan sekolah jenis kebangsaan Tamil selain sekolah kebangsaan. Selain itu, stesen komunikasi juga disarankan agar menyebarkan maklumat berkaitan dengan bahasa-bahasa yang digunakan di Malaysia kepada orang ramai. Situasi ini jelas menunjukkan bahawa rakyat yang menetap di Malaysia mempunyai hak untuk menggunakan pelbagai jenis bahasa dalam kehidupan seharian. Saya berharap agar program ini dapat memupuk semangat perpaduan, hormat menghormati dan patriotisme dalam kalangan rakyat Malaysia. Terima kasih. Anda diberi masa 1 minit untuk menyimak jawapan.